sahabat-sahabat, pemasangan apa tu namanya tu di atas sana tu sedang dilakukan. Tak tahu apa namanya, panggil rabung ke, tahulah saya. Sekarang ni dah musim hujan sahabat-sahabat. Baru kita 2 minggu lepas kita dah mesin rumput. Tapi rumput dah kembali hidup dengan suburnya. Tak apalah, lepas ni kita suruh anak kita mesin rumput pula. Sabar, kita menantikan yang di atas sana tu untuk perbetulkan di atas sana. Benda ni kena pasang dulu sahabat-sahabat. Selagi tak pasang benda ni, saya tak boleh nak basuh dalam rumah. Sebabnya kalau hujan, air masuk tau daripada atas tu yang bocor tu. Yang daripada sana tu akan bocor, di situ pun sama juga. Memang kena buat tu dulu. Bila dah siap tu semua, baru saya boleh kemas-kemas dalam rumah dengan betul. Baru boleh saya nak pasang 3 getah ke apa ke. Memang kita buat tu dulu. InsyaAllah ni bila dah pasang semua ni, barulah saya boleh kemas dalam rumah. Okey, satu lagi tu yang di atas itu tu, yang nampak yang dah bolong tu kan, yang berlubang tu, itu pun ada kena repair juga. Okey sahabat-sahabat, kita tengok di bahagian dalam rumah. Di atas itu tu. Kita tengok betul ke atas tu tu. Ada lagi mana? Okey, satu. Itu sahabat-sahabat. Yang bercahaya itu satu yang akan dibetulkan, dan lagi satu yang akan dibetulkan. Ni rumah ni, dalam rumah ni walaupun saya dah sapu setiap kali datang rumah ni, tapi habuk-habuk still juga ada di situ tu, nampak tu. Sebabnya selagi benda ke atas tu kita tak settle, yang kita pun kita tak settle, habuk akan sentiasa ada. Tapi insyaAllah lepas dah siap ni semua, bolehlah kita kemas di dalam rumah ni, insyaAllah. Dan bila anak-anak bujang saya dah siap dah, hari tu kita buat. Moga dipermudahkan urusannya nanti sahabat-sahabat. Okey, jom kita lanjut melihat kegiatan-kegiatan kita di sini. Okey sahabat-sahabat, yang belah sana dah siap dah. Kita beralih di depan pula. Dan last kali yang di bawah tu sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, last project yang terakhir tu sahabat-sahabat, di atas sana tu.
Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah dah siap nampak gaya di atas tu. Nanti kita nak cek di dalam rumah pula. Okey sahabat-sahabat, nampaknya dah clear. Dah siap pasang. Nampak tu di atas tu dah tak ada bolong-bolong lagi dah. Dah tak ada lubang-lubang. Dah siap yang belah sini pun dah siap pasang. Alhamdulillah. Nanti besok kita boleh kemaslah kita punya rumah ni. Kita basuh semua. Okay sahabat, kita lanjut besok. Macam tu